Okay. Masuk ke hari keempat. Mungkin harus balik diorang tu juga daripada semalam. Okey, ini okey. Banyak. Mungkin bas dia tu baru datang juga guys. Hai, assalamualaikum guys. Selamat pagi. Lakin sekarang kita berada dekat Lakin Central. Ini tempatnya dekat depan terminal bas Lakin Central. Alright guys, maksud dan tujuan saya pagi hari ini, saya nak korang buat explore bahagian dalam terminal di sana. Kerana hari ini juga merupakan hari bertepatan di mana pada pengunjung ataupun pengguna terminal ini dah balik ataupun datang kembali untuk beraktivitas selepas raya puasa. Alright, macam mana suasananya dekat dalam, kita ikut saya. Tapi untuk setakat kedainya masih banyak yang belum on lagi ya. Macam kios-kios yang depan sini belum pada buka lagi. Saya rasa belah dalam kiri saya ni pun pasar ada juga yang masih banyak yang belum buka. Kita cuba ke bahagian terminal ni sahaja guys. So far dekat luar ni pun tak begitu ramai lah, dan tak juga sesak sangat lah. Kita menghadap ke bahagian depan sana dulu, nanti kita round ke bahagian dalam dia sekali jalan lah. Jadi bestnya apa guys, dekat Lakin ni dia banyak pot, baik buat orang Singapura dan juga orang luar negeri. Johor yang datang ke Johor ni, orang kalau macam nak makan, ada tempat makan yang memang berdekatan, bahkan ada juga dalam terminal bas ni. Suasana tunggu dekat yang luar dia. Masih okey, maksudnya okey dah, belum lama sangat lah. Ini saya rasa memang orang balik kampung kembali balik ke tempat kerja dulu lah. Suasana dia masih sedikit berseraya lah. Padahal ni dah kira hari keempat juga. Alright guys, langsung saja kita start daripada sini. Bahagian masuk bas. Okay. Masuk ke bas dia. Terminal lagi
mungkin ini merupakan salah satu terminal bas besar dan juga sentral yang ada dekat Johor Bahru. Yang dekat depan saya ni e-ticketing. Dia tak ada juru layan untuk menjual tiketnya. Jadi untuk korang yang datang sini, just touch dekat skrin yang ada di depan sana. Korang nak pilih pergi mana, bila dan harganya berapa. Sudah ditentukan dekat sana lah. Okey, jom kita jalan lagi. Masih slow, mungkin tengah hari ataupun agak petang sikit akan lebih ramai, ataupun memang ini dah masuk hari-hari mana slow, kan akan dah hari ke-24, mungkin harus balik diorang tu juga daripada semalam. Okey, ini tiket kuning. Okey, ini yang kuning ni OPU, sedangkan yang merah sana itu non-Malaysia ataupun bukan warga tempatan. Dekat kuning ni OPU dan juga warga emas. Dan dekat ni untuk bukan warga negara ya. Merah dengan hijau. Ni. Guys, ni dah merupakan bahagian yang last untuk dia punya terminal. Saya akan explore sikit bahagian pelepasan ataupun penurunan penumpang, mana baru menggunakan daripada sebelah sini. Dia tu baru datang gitu guys.
daripada tingkat 2. Kita akan tengok suasana tingkat pertama ni daripada tingkat kedua sana. Jadi dia punya view lebih jelas. Kalau macam ni saya pun tak boleh shoot tinggi, jadi yang nampak depan-depan mata kamera sajalah. Baik, kita naik atas. Jadi untuk bahagian atas ni lebih pada pakaian, sedangkan dekat bawah sana daripada makanan, jajan dan juga oleh-oleh. Jadi untuk jajanan apa oleh-oleh dekat terminal memang hampir setiap terminal saya rasa ada, guys. Kerana para peniaga ni dia pandai, mesti orang balik tu mesti mau bawa oleh-oleh. Orang nak datang ke tempat orang mesti bawa oleh-oleh. Betul tak? Alright, ni je dia tempat ticketing yang last. Yang kuning warna emas, sedangkan yang kuning tu warna emas dan juga KPU, dan juga warna wanita mengandung, sedangkan merah dan hijau merupakan non-nation ataupun warga asing ataupun warga bukan tempatan lah. Ni dah kira slow lah. Saya rasa memang dah slow. Mungkin puncak balik dia orang ataupun datang daripada luar negeri Johor itu semalam. Masa semalam tu hari ketiga. Kebiasaan setiap hari perayaan ketiga itu mesti besar dekat sini. Alright guys, jadi inilah jalan-jalan kita untuk pagi hari ini. Terima kasih dah ikut saya. Jangan lupa support terus channel ni dengan cara korang subscribe, like dan komen. Jumpa lagi bersama saya next hari.